Alhamdulillah, peserta kita dah siap pasang IPC daripada kabel servis TMB masuk ke neutral link, masuk ke cutout, dan ni adalah meter TMB. Okey, sekarang ni dia akan pasang main DB dan sub DB dan bagi supply daripada meter TMB masuk ke DB ke dalam rumah. Okey. Ini tuan-tuan, semua dia orang pasang sendiri. Saya tak sentuh pun. Okey, macam inilah bila kita belajar kelas face to face. Maksudnya saya hanya tunjuk je cara nak buat, dia orang sendiri yang kena hands on lah. Maksudnya dia boleh merasai macam mana nak buat kerja-kerja wiring. Okey, terbaik Cik Rozi. Okey. Okey, nak buka tu cungkir pakai screwdriver tu. Baru tak sakit tangan. Cungkir yang dekat ni. Okey, cara dia cungkir yang dekat ni ada butut ni. Oh ya. Baru dia tak pecah. Okey, macam tu. Ni ni skill ni, panggil skill. Yang ni tak ada dalam buku ni. Ada cukir ni. Cukir yang tu baru boleh buka. Baru tak sakit tangan kita. Okey. Okey, lepas tu tarik kat atas. Baru dia tak patah. Okey, macam tu. Terbaik Cik Rozi. Oh. Kemah. Saya bersama Cik Rozi yang datang daripada mana, Cik? Selangor. Petaling Jaya, Selangor. Alhamdulillah. Yang datang daripada Selangor pun sanggup datang di kelas Madil Academy, turun Kuantan untuk bersama belajar dengan kita. Okey, sekarang semalam kita dah cover belajar apa ya Cik ni? Cik Rozi, saya nak tanya soalan ni sambil-sambil tu, nak tengok faham ke tak? Kalau tak faham, mesti lagi. Okay, ni apa dipanggil? IPC kan? Ya, IPC yang ni? Cutout. Atau ni neutral link. Okey, ni main DB, okey, sub DB. Okey, sekarang ni saya nak tanya Cik Rozi. Okey, kejap ni main switch. Okey, ni RCCB. Okey, ni MCB. Okey, fungsi main switch apa dia? Fungsi main switch dengan MCB ni dia sama fungsi dia. Satu untuk overload, satu lagi untuk short circuit live dengan neutral. Okey, fungsi untuk RCCB. Okey, fungsi RCCB bila ada leakage, short circuit, live dengan earth ataupun neutral dengan earth. Okey, boleh faham? Live dengan earth ataupun neutral dengan earth. Maksudnya dia ada leakage dengan earthing, ada leakage dengan bumi, yang ni akan function. Okey, alright. Berarti saiz kabel ni berapa? 10 mm. Minimum 10 mm. Okey, alright. Boleh buat kerja. Saya bersama dengan Cik Fauzi daripada Besut Jetih lah. Jetih. Kuala Terengganu. Orang Kuala Terengganu pun datang di Kuantan ni tuan-tuan kalau nak belajar. Bukan saya pergi buat kelas depan rumah tuan-tuan. Untuk